Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berabdu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Aku baru sangat balik daripada tengok wayang yang dekat dengan rumah aku. Cerita apa? Cerita Mortal Kombat 2. Dah keluar, boleh beli tiket, pergi tengok. Aku tengok tadi dekat TGV. Jadi dapatlah masa aku nak masuk tadi kan, tiba-tiba adik tertahan. Bang, dapat benda ni bang. Mungkin penonton yang terawal je kot dapat benda ni. Oh, yo. Dekat dia punya watak-watak lah dekat dalam cerita. Tu dia. Aku rasa ni pun sama juga kot. Aku cerita terus lah apa yang aku rasa untuk filem Mortal Kombat 2, pengalaman aku menonton. Cerita ni berdurasi lebih kurang 116 minit. Oh, dekat-dekat 2 jam juga. Pengarah bla 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 semua aku tak kenal kecuali produced by James Wan, yang tu kenal lah. Pelakon pun bla 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 bla, yang aku kenal pun seorang je, Joe Taslim, pelakon Indonesia. Mortal Kombat 2 ni memang direct sambungan kepada Mortal Kombat 1 yang versi baru, reboot kepada movie Mortal Kombat yang 90-an punya tu. Dan pada aku, Mortal Kombat 1 yang dulu tu, itu memang yang paling best lah berbanding dengan yang versi reboot yang bagi aku macam bosan. Tiba-tiba ada satu watak baru yang nama dia Cole yang sebenarnya kalau tak silap aku tak wujud pun dalam game Mortal Kombat. Aku memang minat filem Mortal Kombat, tapi game dia yang aku main yang versi Sega. Kalau Liu Kang tu yang dia tendang tu dia yang tu. Yang versi baru 3D semua tu aku tak main lah. Mortal Kombat 2 ni, alamak, dia punya penceritaan dia kan, dia lagi aku faham sebenarnya apa yang terjadi terhadap Mortal Kombat yang lama-lama, even dia ada connection juga dengan yang dulu-dulu punya tu. Sebab Mortal Kombat 1 yang tu lah, yang Liu Kang apa semua tu lawan dengan Shang Tsung. Lepas tu dia ada Mortal Kombat 2 Annihilation. Tiba-tiba dekat situ dia tunjuk masa starting dia, Princess Kitana, mak dia sekutu dengan Shao Kahn. Mak dia jahat. So aku tak tahu dia punya asal-usul macam mana mak dia jadi jahat. Dalam ni dia cerita kenapa mak dia jadi jahat. Sepatutnya kalau refer pada movie ataupun filem Mortal Kombat yang dulu tu, watak utama dia punya hero dia adalah Liu Kang lah. Tapi kalau yang versi baru tu, tiba-tiba Cole Young ni, konon-kononnya the descendant of Scorpion bagai apa semua ni, itu yang jadi hero. Aku mati-matilah ingat yang reboot ni Liu Kang akan jadi hero. Tapi yang baru ni diorang ketengahkan Johnny Cage. Kalau yang dulu punya Mortal Kombat, dia watak sampingan, jenis-jenis goofy, bodoh-bodohkan diri kan. Tapi yang ni memang dia menonjol lah. Walaupun dia still lagi ada lawak-lawak dia kan. Tapi itulah, memang dia tonjolkan sebagai watak utama lah dalam cerita ni. And then kau memang akan dapat rasa feeling-feeling macam game. Sebab dia punya jalan cerita dia, kalau tak silap aku lah, yang reboot, yang first punya tu, dia macam baru nak cerita asal-usul apa semua, and then bila habis tu barulah dia nak pergi ke yang tournament. So yang dua ni memang dia cerita lah, diorang dah start pun tournament Mortal Kombat tu, dan execution dia tu nak menceritakan benda ni ada tournament dan sebagainya, memang cantik. Dia ada berapa, 10 match, 5 match macam tu lah. So kena menang. So siapa yang menang barulah dapat control realm Earth realm tu lah. Aku suka juga dia punya penceritaan dia tak kelang kabut, dan dalam masa yang sama dia tak membosankan lah macam yang versi reboot yang first dulu tu. Dia punya fight scene pun sangat-sangat best, clean, dan aku memang tahulah movie zaman sekarang ni confirm lah dia pakai CGI, AI apa semua kan. Tapi ni dia tak berapa nak nampak sangat. Mungkin ada satu scene tu je lah nampak gila dia punya AI, CGI tu lah. Yang paling aku tak boleh belah sikit lah sebenarnya, ni pada aku lah personally, yang Mortal Kombat reboot yang mula-mula tu, Liu Kang yang dilakonkan oleh siapa tah nama dia, Liu Kang yang versi tak gagah tau. Kalau nak compare dengan yang zaman-zaman dulu, yang mula-mula dulu, yang Liu Kang yang dilakonkan oleh itulah yang pelakon legend tu kan, dengan pendeknya, dengan macam tak gagah langsung. Tapi yang tu ni
sadar mat. Wow, dia buat badan apa semua. Nak bagi nampak lah Liu Kang tu barulah nampak macam gagah sikit, macam hero. So, kudos kepada Liu Kang. Satu lagi aku suka, Shao Kahn. Jahat. Shao Kahn yang dulu, yang besi lama punya, macam tak semangat langsung. Botak apa semua kan. Tapi ni dia punya Shao Kahn besar, gagah. Tak ada belas kasihan. Macam aku cakap tadi lah, dia punya fight scene dia sangat-sangat best. And then dia punya fatality brutality tu kan. Kalau bawa anak-anak tu, betul lah mata diorang memang kejam habis. Lepas tu macam yang ditonjolkan juga, aku tak tahu lah, dia tease kot, dia bagi teaser ada fight scene di antara Kung Lao dengan Liu Kang. Sorry ini spoiler sikit. Yes, Kung Lao kalau yang yang nombor 1 punya yang reboot version tu, watak dia mati. Tapi yang nombor 2 ni dah memang ada tunjuk dekat internet pun. So dia hidup balik. Dan memang pada aku itulah the best fight scene. Aku tak faham kenapa dia belanja yang the best. Nak belanja korang terus kan. Dia baik hati kot. Dan itulah orang kata fight scene yang ada macam ada emosi sikit. Sebab kan Liu Kang dengan Kung Lao tu kan macam abang adik kan. So adalah cerita dia nanti. Dan aku rasa lah akan ada part 3. Berkaitan dengan Liu Kang, Kung Lao dan itulah. So itu saja aku punya review. Best. Okey, berapa bintang? Aku bagi 9.5 per 10 bintang. Mana hilang 0.5 tu? Yang aku cakap tadi tu, ada satu scene tu, nampak sangat dia punya computer generated AI. Nampak sangat dia punya komputer dia. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah besok aku nak pergi tengok tarung. Tarung pula. Jadi kalau korang nak aku buat review jujur punya ni pasal cerita tarung, sebab kawan-kawan aku pun yang berlakon tu. Tapi aku akan bagi review jujur juga. Okay, so jangan lupa boleh like dan boleh share video ni. Boleh share, boleh komen apa yang korang nak komen. Mungkin pernah tengok, mungkin look forward nak tengok Mortal Kombat tu. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya. Last kali dia keluar lagu. Tu best. Aku best. Pergi tengok.